Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Okey, dah duduk. Hari ni cikgu nak, sekejap. Hari ni cikgu nak ajak tajuk jenis-jenis najis. Tahu tak najis tu apa? Apa dia? Tai. Lagi? Tahu tak? Najis. Najis tu apa? Tak tahu? Darah. Lagi? Kencing. Lagi? Anjing. Okay, kita tengok video dulu. Semua senyap nah. Cak iklan. Hamlu senyap. Cikgu. Tengok depan. Ya. Ada berapa? 3. Ingat kena ada berapa? Hari cikgu nak tanya tau. Sekali lagi. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Ringan, sederhana dengan berat. Sekali lagi. Ringan, sederhana, berat. Okey. Sekali lagi ya, kita dengar. Lagi. Cikgu nak tanya hang banyak. Ni yang tengah, yang sederhana. Dah. Okey. Tika. Pertama apa? Najis ringan. Daniel. Kedua, najis sederhana. Berat. Okey, bagi contoh. Najis berat apa? Najis berat yang last kali tu gambar apa? Tahu tak? Apa dia? Anjing. Lagi, satu lagi ada 2. Anjing dengan babi. Okey, najis sederhana. Tadi tulis apa? Tai. Lagi? Nanah. Kencing najis ringan. Yang kencing satu je, najis ringan. Yang kedua, nanah, tai. Lagi? Darah. Lagi? Tai. Okey. Yang berat tadi 2 je. Apa dia? Anjing dengan babi. Okey, siapa tak faham? Faham lagi? Cuba cerita. Apa dia? Berat. Lagi? Sederhana. Dengan apa? Ringan. Berat dah. Sederhana dengan
Ringan. Ha. Cepat. Okey, pusing Kok Nur pula. Kita buat. Duduk tempat yang sama tapi pusing kerusi je. Jangan tarik macam tu. Angkat. 25. Okey, kita akan buat latihan. Kamu duduk belakang. Tu, tarik kursi duduk sana. Terlajak ke depan. Yang ni, ringan. Ni, tengah. Yang ni, berat. Yang pertama, Nana, tahi, darah, babi, anjing dengan kencing. Okey. Siapa nak buat dulu angkat tangan? Turun balik. 1, 2, 3. Tika. Ambil. Letak kat mana? Yang tu yang kat mana? Shh. Salah. Betul. Tepuk tangan. Okey, lagi. Daniel. Tahi luar. Ha. Tahi berat ke tengah? Tengah. Okey, pandai. Okey, tepuk tangan. Lagi, Amtrisha. Sabar, Amtrisha dulu. Nak ambil yang mana? Cepat. Yang tu apa? Okey. Yang mana? Pandai. Tepuk tangan. Okey, lagi. Okey, meh. Ryan. Ryan boleh kelak. Ryan nak ambil yang mana? Apa dia tulis? Nana. Ambil pelan-pelan. Pandai. Shh. Dah cepat. Husna dengan ni buat dua-dua orang. Mai. Okey. Okey, tepuk tangan. Dah, siapa tak faham lagi? Faham tak? Najis tu apa? Atika dah seorang. Bersih ke kotak? Kotak. Okey, kita akan buat latihan dengan main game. Okey, seorang-seorang lah. Start pada Atika. Tengok, ni kau betul. Kena pilih. Yang ni mana? Mutawasitah. Ringan, berat dengan tengah. Ringan, berat, tengah. Cepat. Ringan, berat, tengah. Cikgu cepat ada waktu. Cepat, tak apa. Buat pelan-pelan. Ringan, berat, tengah. Yang berat ada 2 je tadi. Siapa nak buat? Berat ada 2 je. Ayah. No, tadi. Amtrisha. Mana? Meh. Ambil. Kamu tulis apa tadi? Ambil ni, tarik. Cepat. Ada dah. Cari. Cikgu nak guna yang ni. Yang mana? Ringan, berat, tengah. Pandai. Lagi. Siapa lagi nak buat? Ayah. Apa? Meh. Cikgu guna. Husna dulu. Anjay. Okey. Ringan, berat, tengah. Lagi. Ringan. Okey. Tika. Ini mana dia? Cari. Kencing. Ni. Okey. Pandai. Seterusnya. Cepat. Ambil. Okey. Daniel. Nana. Nana duduk dekat tengah. Ryan apa tadi? Ambil tahi. Ni.
Tarik ni. Okey. Lagi muntah. Muntah ringan ke berat ke tengah? Ringan. Salah. Satu lagi. Tengah. Tengah. Okey, ambil. Siapa nak ambil muntah? Saya. Ni muntah yang ni. Okey. Seterusnya. Yang ni dia tulis apa? Bangkai ayam. Najis apa? Najis tengah. Berat ada 2 je. Saya serang. Okey. Nanti cikgu bagi latihan lagi balik buat kat rumah nah. Ni kita buat yang ni pula. Cikgu minta kata-kata. Ni ada main teka-teki. Ni siapa pandai? Saya. Baca tengok. Apakah pengertian najis? Sesuatu Benda kotor yang menyebabkan tidak ibadah seperti solat dan tawaf. Nombor 2, sesuatu benda suci yang menyebabkan sah ibadah. Sesuatu benda kotor yang menyebabkan sah ibadah. Seperti solat dan tawaf. sesuatu Ni. Hak mana? Yang ni ke? Yang ni ke? Yang ni? Tekan je. Tekan. Okey, seterusnya. Betul. Seterusnya. Bahagian najis ada berapa? 2. Pandai. Tekan 2. Salah 3 lah. Tu 1, 2, 3. Ni pula. Najis muqaffafah. Muqaffafah yang mana tadi? Muqaffafah yang ringan. Kencing 2 tahun minum susu ibu. Tahun dengan ibu mana? Pandai. Seterusnya. Berikut adalah mutawassitah. Kecuali. Tekan. Saya tak tekan dulu. Tekanlah pula lepas ni. Okey. Najis muqallazah iaitu apa dia? Muqallazah cuba tengok. Siapa yang bagi? Yang berat. Yang mana? Tekan pula. Berat. Ni. Okey, seterusnya. Cara menyucikan najis muqallazah yang berat ialah basuh dengan mana? Tekan je. Ni. Betul. Betul. Seterusnya. Saya dulu cikgu. Okey, tekan. Gambar menunjukkan najis arak yang berat. Yang berat mana? Muqallazah. Ni yang bawah. Salah. Mutawassitah. Okey. Menghilangkan najis dengan air yang bercampur. Tanah. Tekan Husnah, tanah. Tanah. Okey, pandai. Lagi 2. Gambar menunjukkan najis yang ringan. Yang ringan apa? Mutawassitah. Mutawassitah. Last sekali. Amtrisha. Gambar menunjukkan najis ringan. Siapa yang ringan? Amtrisha. Dah. Okey. Okey, dah habis. Betul ni. Okey, bangun cepat. Bangun. Kata apa? Lepas BM